Eh, macam mana ustaz boleh masuk penjara weh? Aku sekarang sama seperti doa orang-orang kafir. Halo Koma. Okey, untuk hari ni teman nak bagi rating untuk cerita Godaan Syaitan yang Terkutuk. Okey, filem ini bergenrekan horror. Okey, filem ini ada dekat dalam Netflix saja. Korang boleh tengok dekat Netflix senang cerita. Okey, aku bagi teman bagi sinopsis dulu ya. Okey, cerita ini mengisahkan seorang ustaz, seorang tok imam, seorang ustaz yang berbakti kepada kampung dia. Ramai orang kampung yang panggil dia kalau berlakunya apa orang kata kena rasuk ke, kena santau ke, kena apa-apa ke, ustaz ni lah yang dipanggil. Yang baiknya ustaz ni, dia tak ambil sesen pun daripada perubatan tersebut, walaupun perubatan dia tu hardcore. Contohnya orang melekat kat dinding, dia kena cekik, dia luka sana sini, tapi dia tetap tak ambil bayaran. Dan Ustaz Ahmad ni nak dijadikan cerita. Ustaz Ahmad ni ada 2 orang anak perempuan dan seorang isteri. Di mana anak perempuan ni dua-dua alhamdulillah bertudung labuh sama macam isterinya juga. Isterinya pula buka satu kedai kain ya. Okey, nak dijadikan cerita. One day anak dia diberikan dugaan oleh Allah SWT, yang dia anak dia kena bayar yuran sekolah, kalau tak dia tak dapat duduki peperiksaan. Anak dia yang pertama pula terjatuhkan iPhone member lah, kira bukan member lah, iPhone kawan kelas dia, di mana kawan kelas dia ni pun boleh tahan juga budak perempuan ni kan, kuajar juga. Dan maknya pula kena bayar sewa. Kalau tak, mak dia tak ada apa-apa, cuma income dia kurang. Okey, ustaz ni punya baiknya dia cakap ini semua dugaan Allah SWT. Kita kena bersabar, Allah akan bagi jalan. Nampak? Okey, satu hari ustaz ni dia berubat dekat satu rumah lah. Okey, anak dia pun hardcore juga, sampai kena cekik ustaz tu. Kena cekik mat ustaz tu.